Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton podcast Jiwa Siswa. Saya Arif Daniel daripada Universiti Teknologi Petronas dan bersama saya hari ini kita ada saudara dan saya Muhammad Hasif Faizuddin, juga sama seperti Arif daripada Universiti Teknologi Petronas. Jadi, kita bersiaran secara langsung hari ini daripada lobi Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam, sempena dengan makmal dan dialog dialog kemenjadian mahasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey. Bagi semua penonton yang first time tengok podcast Jiwa Siswa ni, saya nak perkenalkanlah sikit tentang kita punya podcast. Baik, so podcast ni dia adalah berakar sendiri daripada seruan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi kita, Dr. Zamri Abdul Kadir, yang katanya kepimpinan mahasiswa perlu ada kemahiran komunikasi, dan daripada situ wujudlah podcast Jiwa Siswa yang merupakan sebuah platform bagi mengasah kemahiran komunikasi dan pengucapan awam. Baiklah. Betul tu Arif. Dan untuk penonton di luar sana juga, podcast Jiwa Siswa ini dibawakan khas daripada Majlis Debat Universiti Malaysia atau lebih dikenali sebagai MADUM, dan ia juga diperkasa dengan YPS, iaitu Yayasan Perkasa Siswa. Okey, so untuk hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang berkaitan dengan satu perkara yang baru saja diwar-warkan hari itu, berkaitan dengan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM, dan hari ini kita akan lebih berfokus kepada salah satu lonjakan dalam RPTM itu sendiri, iaitu lonjakan 2 berkaitan dengan bakat berprestasi tinggi dipacu matlamat. Dan oleh itu, kita telah menjemput salah seorang panel yang hebat, segak bergaya hari ini, iaitu saudara Muhammad Irfan Firdaus yang merupakan Presiden bagi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPKK 2026. Okey, apa khabar saudara Irfan? Sihat? Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih saudara Asif. Arif. Okey. Ni Asif. Alhamdulillah sihat, dan juga Asif. Okey. Okay, so kita nak tanya sikit lah saudara Irfan, sebelum kita go through pasal lonjakan 2, borak pasal RPTM and so on kan. Nak tanya sikit Irfan, kan baru-baru je naik as President of MPKK kan. So apa perasaan saudara Irfan, and apakah, what's your vision untuk this tenure? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya dalam podcast Jiwa Siswa Jiwa Merdeka ni, di mana saya betulkan sikit lah, bukan MPKK, MPPK, iaitu Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Jadi saya merupakan Presiden untuk sesi 2026. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Firdaus bin Mak Fauzi daripada Universiti Teknologi Malaysia, dan juga merupakan orang kata bakal seorang guru lah di Universiti Teknologi Malaysia, kerana saya mengambil bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Okey, menarik. Okey, tadi saya tak menjawab lagi soalan tu berkenaan dengan vision. Jadi MPPK 2026 ini kita ada satu visi. Jadi kita fokuskan kepada 4 teras, di mana teras pertama adalah kepimpinan. Yang kedua adalah aspirasi, yang ketiga adalah mahasiswa, dan yang keempat adalah inklusif. Kalau kita gabungkan semua perkataan ni, dia akan jadi satu perkataan, iaitu kami. Di mana kami tu maksudnya saya nak bawakannya adalah kebersamaan semua MPP yang ada di seluruh Malaysia ini. Kita bergerak sebagai satu pasukan. Sebab tu saya kata kami. Apa-apa kami bukan saya. Macam tu. Menarik. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, mungkin ada penonton tanya, apa sebenarnya maksud bagi bakat berprestasi tinggi dipacu matlamat ini? Jadi tanpa kita buang masa, kita akan bertanyakan dengan saudara Firdaus lah, apa pendapat saudara tentang kita punya lonjakan pada hari ini? Okey, sebelum tu kita telah membincangkan salah satu Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035, di mana lonjakan yang kedua iaitu bakat prestasi tinggi. Bakat berprestasi tinggi dipacu
berpacu matlamat. Betul. Jadi apa yang fahaman saya adalah kerajaan, iaitu Kerajaan Malaysia Madani ini ingin membentuk salah satu bakat ataupun karakter kepada seluruh mahasiswa yang bakal menjadi graduan satu hari nanti dan juga bakal menjadi salah satu orang kata tenaga kerja untuk di negara kita. Jadi lonjakan 2 ini adalah bagi memperkukuhkanlah pemahaman saya, memperkukuhkan satu karakter. Sebab dalam mahasiswa ni dia macam-macam karakter ada. Ada yang pergi kelas, balik kelas. Ada yang aktif program. Dan juga ada yang di kalangan kita sendiri seperti Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi macam-macam karakter ada. Tapi macam mana kerajaan buat satu lonjakan, iaitu lonjakan yang kedua ini, bagi memastikan ada karakter tambahan, nilai tambah untuk mahasiswa ni bukan sahaja fokus kepada akademik semata, tapi untuk kecemerlangan modal insan mereka sendiri. Jadi itulah yang diketengahkan oleh YBM Datuk Seri Zamri berkenaan dengan bakat yang perlu supaya graduan pada satu hari nanti bukan sahaja menjadi graduan yang terbaik, tapi malah relevan di mana-mana pun sektor industri. Faham. Jadi dia seperti orang kata character development lah. Ya, untuk betul. kita perbaiki, mempertingkatkan kita punya kelepasaran sendiri lah. Okey, terima kasih kepada Firdaus. Jadi tanpa membuang masa lah, kita akan teruskan dengan soalan pertama kita untuk sesi kita. Jadi soalan pertama kita dia seperti begini. Jadi Firdaus, apakah kepentingan lonjakan kedua ni pada pendapat saudara? Okey, macam saya kata tadi, lonjakan 2 ini, bakat prestasi memacu matlamat ini adalah tujuan utama membina karakter. Membina karakter yang juga salah satu karakter nilai tambah untuk mereka keluar sebagai graduan nanti. Jadi kepentingan dia sangat penting. Sebab negara kita tak nak melahirkan mahasiswa ni hanya graduan atas kertas. Maksudnya graduan yang lulus akademik dekan setiap SEM, tetapi penglibatan communication skill kurang. Jadi dalam RPTM lonjakan 2 ini menengahkan bagi memastikan kita ni nak melahirkan graduan yang holistik dan juga kalis masa depan. Okey, bagi memastikan kita tak ada jurang antara industri untuk mengambil pekerja lah. Contoh, sekarang ni industri banyak, tapi keperluan industri tu nak ambil pekerja-pekerja ni bukan sahaja hanya dikira atas kertas. Yang dia dapat Bukan hanya sekadar sekulung ijazah mereka, berapa dekan dia dapat, tidak. Tetapi adalah beberapa perkara yang penting lah. Contoh adalah communication skill ataupun apa-apa kemahiran yang diperlukan lah buat masa sekarang. Faham? Okay, so tadi tu berkaitan dengan juga ada kaitan dengan keperluan industri jugalah terhadap mahasiswa dengan lonjakan kedua ni. Okay, so saya nak tanya juga dekat Firdaus. So macam mana pihak universiti, pihak industri, pihak kerajaan dapat bekerjasama untuk meningkatkan lagi prestasi mahasiswa ni, bakat berkualiti ni? Okey, jadi macam saya kata tadi, keperluan industri buat mahasiswa ni, macam jawapan saya pertama, mahasiswa ni banyak karakter kan. Banyak. Betul. Jadi bagaimana cara kita nak menengahkan dia adalah dengan bakat yang perlu. Okey, saya ambil satu contoh bakat yang sangat penting. Agak-agak apa bakat yang sangat penting yang diperlukan untuk mahasiswa? Komunikasi lah agak. Komunikasi. Lagi? Kepimpinan seorang tu. Kepimpinan. Jadi bagi saya benda perkara yang penting adalah komunikasi. Tak guna kalau kita, maaf saya cakap, tak dapat straight A dekan setiap SEM, tapi komunikasi kita terhadap majikan atau komunikasi kita dengan masyarakat kurang. Di macam mana kita nak menengahkan komunikasi itu dengan keperluan yang industri inginkan mahasiswa ni. Jadi ni apa pandangan saya, industri ni dia perlukan mahasiswa yang mempunyai dua, soft skill dan juga hard skill. Kalau soft skill kita boleh kira sebagai
tadi Punya komunikasi. tadi, komunikasi. Komunikasi, Kalau kepimpinan. kepimpinan dan sebagainya. Betul. Kalau hard skill ni yang boleh kira adalah apa dia punya kemahiran. Contoh, sekarang ni dunia AI, digital. Betul? Dia apa kemahiran mahasiswa tu, hard skill yang dia boleh guna untuk keperluan industri. Jadi industri akan lihat mahasiswa ni kalau dia straight A, dekan dan sebagainya, dan juga dia ada nilai tambah, iaitu komunikasi yang bagus, hebat bercakap, dan juga ada gaya kepimpinan, juga tambah lagi satu nilai hard skill di mana boleh menggunakan ataupun tahu semua aplikasi-aplikasi ataupun AI yang ada, bagi memastikan kita selaras dengan yalah, kita tahu Malaysia ni bertumbuh dengan pesat lah, dengan teknologinya, AI-nya, macam-macam ada. Berkembang tu. Kalau yang kat mahasiswa ni kita lihat apa ada, nak buat slide pun ada pakai notebook LM. Betul? Nak cari jawapan ada ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Jadi keperluan industri memerlukan karakter yang sebegitu. Hard skill, soft skill. Tapi saya tekankan kepada kemahiran berkomunikasi lah. Okay, jadi bila ada satu kemahiran komunikasi ni, saya kalau sebagai seorang majikan, saya rasa dapat orang panggil berbangga lah bila ada mahasiswa ni dia dah hebat dan sebagainya, boleh berkomunikasi, boleh mewakilkan syarikat itu sendiri. For sure saya akan ambil graduan yang sebegitu. Tapi bagaimana kita nak melahirkan graduan yang boleh berkomunikasi? Itulah peranan seperti Tadi kerajaan, universiti dan juga industri. Di mana ketiga-tiga ini perlu mainkan peranan yang sangat penting. Di mana kerajaan tugasnya adalah melancarkan polisi ataupun dasar seperti RPTM. Dan juga kerajaan perlu bekerjasama dengan industri atau syarikat-syarikat besar yang ada sekarang untuk keperluan apa yang diperlukan buat masa sekarang di industri. So kerajaan negeri bersama dengan kerajaan Malaysia, bersama dengan industri untuk mendapatkan keperluan yang diperlukan oleh mahasiswa, dan juga input yang mereka dapat antara kerajaan dan juga industri itu boleh kita paskan semula kepada universiti untuk merangka apa yang sesuai, kurikulum universiti, kurikulum apa yang sesuai untuk kita laksanakan, apa yang relevan dengan zaman sekarang ni. Contoh work based learning, di mana pembelajaran kita itu berpaksikan dengan pekerjaan kita. Contoh saya cikgu, saya latihan mengajar di College Vocational Tanjung Puteri di Johor Bahru. Jadi apa silibus, apa subjek yang saya belajar di universiti itu memang diguna pakai di sekolah, dan juga boleh diguna pakai di industri. Sebab saya punya kes ni lain sikit. Saya ada 2 kali intern. Oh, 2 kali intern. Saya 2 kali intern. Satu saya intern kat sekolah, satu saya intern kat industri. Jadi saya tahu keperluan di sekolah dengan keperluan di industri sangat berbeza. Di mana industri ni mengharapkan kita ni bukan hanya pandai buat hard skill lah, boleh buat kerja tukang dan sebagainya. Betul. Tapi dia memerlukan graduan yang boleh bercakap, boleh menyelesaikan masalah. Sebab industri ni dia berdepan dengan klien, iaitu customer, pelanggan sendiri. Jadi itulah salah satunya keperluan industri memerlukan, bukan sahaja hebat dalam bidang akademik, kemahiran komunikasi, dan juga memerlukan gaya kepimpinan untuk menjaga orang kata syarikat tersebut lah. Jadi saya ada 2 intern. Saya belajar macam-macam. Kat sekolah berbeza. Kita dah berbiasa dengan kerajaan dan sebagainya, berbeza dengan industri. Jadi bagi saya, apa yang perlu direlatekan di mana kerajaan bersama industri, input tu diserahkan semula ke universiti untuk melaksanakan kurikulum work based learning supaya terguna pakai. Contoh macam saya, alhamdulillah terguna pakai untuk saya berada di universiti, belajar selama 3 tahun, dan saya pergi intern sekolah dan juga industri, saya tak ada masalah. Masa Ifan internship dekat industri tu, pakai tak the syllabus, kurikulum semua yang belajar kat universiti tu? Pakai tak? Pakai. Saya ni unik sikit sebab saya kos pendidikan kejuruteraan mekanikal. Jadi saya ada 2 orang kata laluan selepas tamat belajar. Sama ada saya boleh bergelar
cikgu ataupun macam. sebagai engineer lah. Cuma ada beberapa keperluan industri, tak semua industri akan menerima saya punya orang kata apa sebagai title engineer tu, sebab saya teknologi, bukan kejuruteraan yang pure mechanical dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya kata apa yang saya belajar tu saya kira memang mudah untuk saya. Kat sekolah tu memang tugas hakiki sebagai seorang cikgu, tapi kat industri saya tak kekok. Sebab saya kat industri saya sebagai belajar sebagai technician. So saya berdepan dengan customer, layan customer, macam mana customer nak kita buat, kita follow dan sebagainya. Jadi apa yang dipelajari di universiti tu bagi saya untuk kos saya tak ada masalah. Tetapi ada beberapa penekanan untuk beberapa kos yang kita perlu beri penekanan lah, supaya kita tak kos ini belajar di universiti lain, internship lain, tiba-tiba kerja pun lain. Itu yang kita tak nak. Kita tak nak ada apa orang kata mix match yang tak selaras. Belajar ini, kerja ni dan sebagainya. Satu kena ada kerjasama antara Betul, tu yang kena ada kerjasama industri, kerajaan dan juga industri. The three key player lah. Itu penting tu. Okay. Wish. Okay. So terbalik semula kepada lonjakan 2 tadi tu, berkaitan dengan bakat berprestasi tinggi dipacu matlamat. Maybe saya nak let's go more details lah. Apa actually maksud bakat berprestasi tinggi dipacu matlamat ni? Matlamat apa? Bakat apa? Okey. Saya kira satu perkara ni penting yang saya sebut, iaitu karakter. Karakter mahasiswa kita ini sebelum bergelar graduan. Jadi lonjakan ini, bakat prestasi ini supaya mengenengahkan, seperti saya kata tadi, nak ketengahkan supaya dia tak adalah hanya sekadar ijazah atas kertas sahaja. Tapi dia boleh ada bakat lain. Tapi bagi saya, pandangan saya, bakat yang paling sesuai adalah komunikasi lah, yang perlu ditekankan. Ada kawan-kawan kita ni, saya rasa ada juga dekat UTP, ada kawan-kawan yang pandai study, kan, study dan sebagainya, tapi bila datang dengan komunikasi dia kurang, dia tak ke depan dan tak memimpin sesebuah organisasi dan sebagainya. Jadi itulah lonjakan ini ditubuhkan bagi nak membantu juga. Bagi saya itu satu pandangan saya adalah dekat communication. Untuk yang kedua adalah bagi saya berkaitan dengan bakat yang merelatekan dengan kesihatan mental. Sebab kesihatan mental ni ada dekat universiti, semua ada masalah kesihatan mental. Tapi macam mana bakat itu diketengahkan supaya kesihatan mental itu bukanlah isu utama, bukanlah perkara yang perlu dipandang. Okey, kita perlu lihat kesihatan apa? Serius lah, mandang serius pada. Ya, kita perlu lihat benda tu sebagai satu benda yang serius. Tapi dengan bakat yang dilonjakkan sebagai bakat prestasi ini, memudahkan supaya kita tak ada isu tu terlalu dikira isu yang paling hot lah, perlu dilihat lebih dalam lah maksudnya. Betul. Faham? Itu pandangan saya lah sebagai mahasiswa, juga rakan-rakan sebaya yang menunjukkan perbezaan. Sebabnya sebab kalau kita ada bakat pun tapi kita tak ada matlamat, kita just melulu saja bagaimana kita buat tu just untuk macam orang kata, macam tadi lah Firoz cakap, kita nak just untuk sijil kertas tu, kertas ijazah satu saja. Kita tak ada matlamat langsung, kita just buat je tapi tak ada tujuan apa-apa. Betul. Dia tak ada, orang kata kita akan kurang lah kita punya hidup tu. So biar ada matlamat ni, contoh kalau saya ada matlamat untuk saya berjaya dalam kehidupan, jadi sebagai seorang computer science lah. Saya ada bakat computer science, dan saya juga ada matlamat untuk pergi kat situ. Jadi bila saya siapkan satu tugasan tu, saya rasa macam puas. Saya rasa aku dapat buat ni. Jadi kita punya confidence tu akan lagi tinggi. Betul tak? Betul. Dia bila kita cakap pasal matlamat ni sebagai student, memang matlamat kita nak markah cemerlang semua kan. Betul. Tu one of it. Tapi some students kita ada matlamat lebih dari tu untuk berbakti kat masyarakat berbakti negara. Matlamat macam tu lah yang kita boleh instill lah dekat mahasiswa sekarang supaya bila diorang habis study, habis grad tu, diorang boleh salurkan bakat diorang somewhere. Betul, kepada masyarakat. Jadi perkara tu penting lah. Di mana yang saya lihat lah, graduan ni bila sahaja dia tamat je habis dia belajar,
dia tak balik semula kepada kawasan lah untuk membantu masyarakat di setempat. Betul. Jadi itu tujuan utamanya, bila ada bakat tu diketengahkan, boleh kembali ke semula bantu kawasan-kawasan iaitu masyarakat sendirilah. Contoh membangunkan semula dan sebagainya. Jadi itulah kepentingannya lonjakan 2 ni kepada mahasiswa. Saya kira kalau tak ada lonjakan 2 ni, bakat prestasi yang diketengahkan ini, saya kira akan ada isu kritikal untuk graduan kita nanti. Sebab kita tahu industri memerlukan graduan yang holistik. Betul. Macam mana nak holistik bergantung kepada input yang diberikan oleh kerajaan kepada universiti. Yang saya cadangkan tadi ialah work based learning lah. Di mana kita belajar tu berpaksikan kerja yang hakiki, yang perlu kita ada skill tu lah. dalam kos kita lah, supaya tak lari. Tak terkejut lah nanti bila masuk industri, tak ada pula macam ni. Betul. Sebab ada isu tu ada di setengah universiti dan di setengah subjek kos. Susah macam tu kan. Okey. Jadi perbincangan kita bahawa lonjakan 2 RPTM bukan hanya tentang prestasi tinggi lah. Dia perlukan juga satu matlamat, satu drive, goal untuk kita tujukan kepada kita punya bakat tu. Okey. Dia bakat ni yang hebat ni bukan sekadar pintar, tapi dia kena ada arah tuju, and dia kena tahu apa yang dia nak beri balik kepada masyarakat. Okay, so terima kasih saudara Irfan bagi perkongsian yang sangat Ilmiah informatif lah. Ilmiah. Okay, so dan terima kasih kepada semua yang bersama kami pada podcast Jiwa Siswa pada hari ini. Dan kami dalam podcast Jiwa Siswa dari DATC UiTM Shah Alam, Sempena Makmal dan Dialog Kementerian Mahasiswa IPT KPT. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Rancangan kita ini berteras kepada 2 prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik, dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat, cabarannya itu pada pelaksanaannya.